Saya nak bagi satu penyelesaian. Saya dah bercakap dengan peguam-peguam tadi. Penyelesaian dia macam ni. Sekarang ini, siapa yang tengok dalam itu, saya nak cakap Zaleha, Makcik Leha tu. Cik Leha, tengok sikit apa saya cakap ni, Cik Leha. Cik Leha cakap itu hari, ada je Melayu mampu beli. Dia cakap, Melayu mana yang mampu beli ni? Saya nak tanya dia. So, Cik Leha cakap. Dia cakap apa? Dia kata, tak boleh buat apalah. Itu perintah mahkamah, dia kata. Kerajaan boleh buat sesuatu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kes Kampung Sungai Baru ini, ada peguam ini mewakili penduduk yang tak bersetuju ini telah filekan writ saman. Sekarang tengah berlaku di mahkamah. Writ saman ni mempersoalkan sama ada lot itu, Seksyen 41, lot 1691 ini, di Kampung Sungai Baru itu, 7 hektar itu, sama ada ia termasuk atau tidak dalam Malaysian Agricultural Sultanate Land itu. Atau tanah rizab kesultanan itu. Kalau masuk, dia tak boleh bagi pada maju, tuan-tuan. Pada tahun 1977, pejabat tanah pada ketika itu telah keluarkan geran untuk keluarkan plot ini dan bagi geran-geran kepada orang-orang ini secara pajakan pada ketika itu. So sekarang ini, peguam ini argue, dia kata itu tak sah bad title. Dan apa geran yang dibagi pada pemaju ini pun bad title. Sebab tahun 1977 tak sepatutnya pejabat tanah buat begitu. Sebab lot tanah ini termasuk dalam tanah MAS itu. Tanah yang Sultan bagi itu. Sebab dalam dia punya asal punya geran itu ada double dot dash. Siapa yang biasa deal dengan pejabat tanah tahu. Double dash dot ini mewakili tanah rizab Melayu atau tanah kesultanan. Kita tak boleh buat macam itu. Tak boleh bagi. So sekarang dia agree begitu. Now dia saman pejabat tanah. Dia kata pejabat tanah secara salah telah membagi geran pada tahun 1977 alienate mendaftar tanah ini. Dan daripada tahun 1997 sampai tahun 2024 itu hari, of course kerajaan tak nak buat apalah. Tak nak cakap PTG buat salah sebab penduduk 200 lebih orang itu masih occupy tanah itu. Kalau kerajaan kata silap buat salah, habis ambil geran, orang marah, betul tak? Tapi sekarang keadaan dia dah lain, tuan-tuan. Geran ini berpindah tanah kepada pemaju. So apa Menteri Wilayah ataupun kerajaan Anwar Ibrahim boleh buat? Sebagai Menteri, PTG ni, Pejabat Tanah dan Galian ni bawah kerajaan ke bawah siapa, tuan-tuan? Bawah kerajaan. Dia suruhlah PTG ni mengaku yang dia buat salah 1977, betul tak? Kalau Menteri boleh cakap macam itu dan PTG mengaku, habis, tuan-tuan, okey. PTG mengaku ada kesilapan berlaku di alienate tanah tu 1977, maka apa-apa geran yang berlaku selepas itu sebenarnya void, tak sah. So maksudnya kalau geran itu tidak sah, maka geran yang dibagi pada pemaju pada bulan April 2024 itu sah ke tidak, tuan-tuan? Tidak sah juga. Tidak sah. So Anwar Ibrahim boleh bagi tahulah PTG, mengakulah kau buat salah, betul tak? So siapa yang boleh buat sesuatu, tuan-tuan? Kerajaan mana? Anwar Ibrahim dengan Zaleha boleh buat sesuatu ke tidak? Boleh. Antara nak atau tak nak aja, betul? Sebab itu kita kena lawan mereka ini, tuan-tuan. Kita kena lawan mereka ini. Mereka cakap macam-macam lah. Tak boleh ganti Anwar lah, apa benda lah. Saya kata boleh. Apa pasal pula tak boleh? Kalau kita jadi kerajaan, kita buat lain, betul tak? Kita buat lain.